UEC adalah sijil peperiksaan Sekolah Menengah Persendirian Cina. Saya baru saja melihat video YB kita ni, seorang pejuang hebat, kan? Saya ikuti perjalanan beliau. Tapi bila bercakap tentang UEC ni, saya ada sedikit kekeliruan lah dan pertanyaan kepada YB, kan? Sebab YB tanya maklum balas, komen, tulis di komen. Mungkin tulis di komen itu YB tak akan baca, kan? Jadi saya buat video untuk pertanyaan. Okeylah. Bagi saya lah, kan, seandainya UEC ini ditubuhkan di luar Malaysia, umpama di Taiwan, di Hong Kong, di negara China, habis sekolah mereka memohon masuk Universiti Melayu, Universiti Awam di Malaysia, umpama USM, UPM apa semua, itu dibolehkan. Umpama pelajar-pelajar Indonesia menyambung pelajaran mereka di Malaysia. Umpama pelajar-pelajar negara Afrika menyambung pelajaran di Malaysia. Umpama pelajar-pelajar Rusia menyambung pelajaran mereka di Malaysia. Boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Sistem pendidikan mereka dan kita berbeza. Cuma ada kertas-kertas dan tentu mereka terpaksa menduduki sebelum masuk universiti di Malaysia. Itu yang saya tahulah. Dari segi cakap pasal UEC, konteks politik, YB bercakap atas dasar konteks politik. Tapi bagi pendidik dan pakar-pakar akademik seperti Profesor Diraja, ada 2-3 orang kita dah dengar, mereka menghalang pengiktirafan UEC. Kita tak tahulah apa sebab dia. Kan? Kita tak, saya ni orang bawah, kita tak tahu apa sebab. Tapi seandainya lah, kan, kita tengok sekolah rendah jenis kebangsaan, sekolah rendah sekolah menengah jenis kebangsaan, di mana segala subjek-subjek peperiksaan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka mereka boleh masuk dengan mudah ke sekolah ke universiti awam. Seandainya UEC, walaupun dia sekolah bersendirian, tapi bila sampai tahap pemeriksaan, kertas peperiksaan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, itu kita boleh terima. Sekarang ni mereka mengeluarkan sendiri. Dan di sinilah timbul ketidakadilan kepada pelajar-pelajar yang lain. Baik sekolah-sekolah sekolah jenis kebangsaan, baik sekolah kebangsaan, akan menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Sebab apa? Mereka bertungkus lumus untuk lulus, untuk masuk ke universiti. Tapi pihak UEC ini, mereka ada pendidikan mereka sendiri, tiba-tiba dapat pengiktirafan supaya masuk ke universiti. Inilah beza dia. Jadi apa yang saya syorkanlah pada YB, cuba fikirkan sejenak lah. Seandainya sekolah persendirian ini, setiap tahun bila untuk menghadapi peperiksaan, seumpama tingkatan 5 lah, contoh, SPM, kertas peperiksaan tu naklah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah yang sebaiknya. Tadi YB ada bercakap, mereka dah diterima belajar di Harvard, di Oxford. Silakan pergi. Kami tak halang pun. Pergilah. Universiti Nanyang ke, Universiti Beijing ke, Universiti Hong Kong ke, silakan pergi. Kan? Universiti Illinois ke, pergi. Kami tak halang. Kan? Kurang-kurangnya mereka membuktikan yang Malaysia tak iktiraf, tapi negara lain iktiraf. Silakan, kami tak halang. Sebab apa? Kami hanya memerlukan keadilan. Bukan bersikap resis ataupun tidak. Tapi keadilan pada pelajar-pelajar yang lain. Okey, YB, saya bukan nak mengondem, tak. Tapi inilah pandangan saya sebagai rakyat. Wassalamualaikum.